pakai helmet mahal tapi rupa-rupanya dalam dia amat odoh geng. Tengok helmet lama aku ni. Luar elok je, mercik je kan. Tapi di dalam dia span yang kita boleh kata gagal lah. Tengok, ni aku pakai kat 10 tahun aku. 2015 aku beli. Jadi dia span semua dah lembut, dah mengecik, dah nipis. Aku dapatkan ni Coolmax pelapik dalam helmet. Span ni nak pasang dia mudah kan. Apa nak pasang atas saja, tak mau pelekat boleh. Lepas tu yang lama ni kena remove lah, kena buang. Macam ni kan, dia ada padding macam ni. Kalau berpasan dia ada bentuk sayap. Sayap ni ke kanan, yang pendek ni kat dahi kita ni, yang belah depan. Ni belakang lah. So dia bagi sekali dengan 3M punya double sided ni. Bukan double sided apa, dia pakai velcro juga rupanya. So dia akan mudah lekat lah kat kita punya span ni. Velcro. Aku ingatkan double sided punya velcro. Betul. Yang ni kan, aku rasa aku nak pasang belah luar je. Ni beginilah kejadian dia. So nampak takkan rasa macam ni lah kejadian dia. Payah lah macam mana pun, ikut kesesuaian apa. Jadi bila pakai helmet ni lebih rasa selesa lah. Dan tak goyang. Sebelum ni aku pakai dia goyang sebab ni span lama dah nipis kan. Dia ada lah wear and tear dia. Kalau pun tak mau buang span lama pun aku boleh pakai balik. Apa tindan atas dia. Benda ni boleh basuh. Dia jenis span juga, kita boleh basuh dia. Harga bawah pada RM11 je. Bagi yang ada helmet yang lama-lama macam ni, better dapatkan lah ni. Okay, terbaik.